ada elemen, ada unsur sindiran tu ada tentang dia mengkritik pemimpin ataupun dia mengkritik pemerintah pada waktu itu. Tetapi cara sindiran P.Ramlee ni halus, sangat halus. Macam kita tengok Alip Min Nun Wow apa semua tu kan, dalam filem Pendekar Pujian Lapuk dia kan. Pada ketika itu, kalau kita lihat filem tu diterbitkan pada tahun 1959 P.Ramlee ni sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin politik, especially UMNO lah. Dia bukan orang cakap dia benci UMNO ke? Bukan. Dia baik dengan Tunku. Dia baik dengan Tunku. Dia baik dengan Akhir Johari. Dia paling baik dengan Datuk Harun. Dia paling baik dengan Tan Sri Ghazali Syafiee. Dia ahli UMNO ke? Dia ahli UMNO sejak di Singapura. Singapura ada UMNO tau. Ada UMNO Singapura. Ada UMNO Singapura, betul. Jadi tetapi bila dia jadi ahli tu, dia tidak bolehlah dia berada di lapangan sebagai orang politik. Tetapi dia membantu kempen-kempen pilihan raya UMNO, BN, Perikatan waktu itu. In fact, masa Datuk Harun bertanding di Morib, di Dun Morib, Datuk Harun bertanding di Dun Morib, masa tu P.Ramlee dah berhijrah ke Kuala Lumpur. P.Ramlee terlibat dalam kempen Barisan Nasional. Belum ada Barisan Nasional, Perikatan lah, memenangkan Datuk Harun. Lepas tu Datuk Harun terus jadi Menteri Besar Selangor. Yang Alif Min Wow tu? Alif Min Wow ni memang betul lah, ejaan tu membawa kepada ejaan UMNO. Tapi masa tu dia memang mengkritik tentang kepimpinan. Kepimpinan UMNO lah. Masa tu UMNO lah yang berkuasa. Betul. Perikatan kan, dia lah berkuasa. Dia mengkritik tentang kepimpinan pada waktu itu. Walaupun dia ahli, tapi dia tidaklah ikut membabi buta. Tidak. Sebab apa kita tengok, dalam satu program, satu majlis, P.Ramlee pernah bersama dengan Tan Sri Ghazali Syafiee. Waktu itu kalau tak silap saya, Tan Sri Ghazali Syafiee dia Menteri Tugas-Tugas Khas. P.Ramlee pernah berkata dengan dia, bantu anak bangsa untuk memajukan anak bangsa lah. Dalam satu erti kata yang lain, P.Ramlee ingin memberi satu pandangan kepada dia supaya UMNO ni lebih tegas dalam membantu bangsa Melayu. Maksudnya begitu. Sebab masa kita tengok konflik perpisahan antara Malaysia dengan Singapura pada waktu kan, Tanah Melayu dengan Singapura dan kemerdekaan pun, masa tu banyak P.Ramlee tunjukkan. Sebab P.Ramlee ni dia hidup di zaman yang sebelum dan selepas merdeka. Jadi dia tahu dan dia melihat. Dan bagusnya dia cakna tentang persekitaran dia. Itu yang kita boleh lihat filem-filem yang dia arahkan. Contoh yang kalau saya boleh petik filem Antara Dua Darjat. Antara Dua Darjat ni filem yang memberi satu kritikan sosial kepada golongan-golongan feudal. Maksud golongan darjat-darjat ni kan. Bila kita tengok filem tu diterbitkan pada tahun 1960, dia mengkritik golongan-golongan istana, golongan-golongan tengku bangsawan yang dia kritik. Pada waktu itu dia sedang berkahwin dengan Nurizan tu. Dalam masa yang sama dia mengkritik isteri dia sekali. Dan kita tahu kenapa dikritik, sebab pada waktu itu dia sudah ada konflik yang besar dengan Nurizan. Dia dah tak tinggal serumah dah waktu tu. Itu antara orang cakap antara signifikan filem tu lah.